Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jadi Alhamdulillah kita nak kongsi sedikit insya-Allah fatwa berkenaan dengan kemuliaan malam nisfu Syaban. Yang mana sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terdapat 15 orang sahabat yang diriwayatkan daripadanya berkenaan dengan kemuliaan malam nisfu Syaban, dan sebahagian riwayat yang datang dengan sanad yang sahih. Dan pada kali ini kita nak berkongsi berkenaan dengan fatwa Pusat Fatwa Umum Jordan berkenaan dengan kemuliaan malam nisfu Syaban. Dan moga-moga insya-Allah sebar-sebarkan untuk dapat manfaat insya-Allah. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nukilkan di sini fatwa Pusat Fatwa Umum Jordan ataupun Dairatul Al-Ifta Al-Am Al-Urduniyah yang di Jordan, yang menyatakan bahawa jelas ulama 4 mazhab fiqh Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, menyatakan sunat untuk menghidupkan malam nisfu Syaban dengan ibadah. Dan kelebihan malam nisfu Syaban ini telah sabit ataupun telah tetap ataupun telah datang riwayat berkenaannya dengan sanad yang sahih. Jadi kita kata tak perlulah kita tertipu dengan sebahagian golongan yang kata tak ada riwayat yang sahih dan sebagainya. Maka saya nukilkan di sini dengan secara ringkas, moga-moga dapat memberi manfaat. Yang kita dah nak mendekati malam tu Syaban ni kan. Jadi moga-moga kita bersemangat dan kita tidak diselubungi dengan perasaan was-was ataupun keliru berkenaan dengan kemuliaan malam ini, dan moga-moga kita dapat menghidupkan malam ini dengan ibadah dan berdoa padanya dengan doa-doa yang dianjurkan, dan doa-doa insya-Allah doa pada waktu itu adalah mustajab. Pusat Fatwa Umum Dairatul Ifta Al-Am Jordan menyatakan dalam fatwanya nombor 2922 yang bertajuk Hukum Menghidupkan Malam Nisfu Syaban, bertarikh 11 hari bulan 6 2014, menyatakan bahawa majoriti ulama fiqh daripada 4 mazhab fiqh utama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan disunatkan untuk menghidupkan malam nisfu Syaban. Pusat Fatwa Umum Jordan menyebut dhahaba jumhurul fuqaha'i minal madhahib al-arba'atil matbu'ah ila istihbabi ahya'i lailatin nisfi min Syaban. Majoriti para fuqaha dari 4 mazhab fiqh yang menjadi ikutan, iaitu mazhab fiqh Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sebutkan tadi, berpandangan bahawa disunatkan untuk menghidupkan malam nisfu Syaban dengan ibadah. Maka malam nisfu Syaban adalah malam-malam fadilat, malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai kemuliaan yang insya-Allah nanti kita akan kongsi nama-nama malam nisfu Syaban. Kita kongsi dalam video-video yang pendek-pendek supaya dapat disebarkan dan dilihat dengan mudah insya-Allah. Pusat Fatwa Umum Jordan juga menyatakan bahawa kelebihan malam nisfu Syaban ini telah sabit atau telah diriwayatkan dengan hadis-hadis yang mempunyai sanad yang sahih. Dan macam saya sebut, nanti saya akan kongsikan insya-Allah 15 orang sahabat yang diriwayatkan daripadanya tentang kemuliaan dan fadilat malam nisfu Syaban. Ya, insya-Allah. Dan termasuk salah seorang daripadanya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang pertama yang dikongsikan oleh Fatwa Jordan adalah hadis dalam Musnad Ahmad, daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Sanadnya sahih bersama syawahidnya menurut pentahqiq kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Lafaz hadisnya berbunyi, yatla'u aw yattali'u Allahu azza wa jalla ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memerhatikan ataupun memandang kepada para makhluknya sedangkan dia Maha mengetahui tentang mereka pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li'ibadihi illa lithnain musyahinin wa qatil nafsin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada para hambanya melainkan bagi orang yang saling bermusuhan, musyahin, bermusuhan sesama muslimin, dan sebagian ulama kata golongan yang bermusuhan itu adalah ahli bid'ah, dan kemudian waqatili nafsin, dan orang yang membunuh
yang tak bertaubat lagi lah. Dan insya-Allah nanti kita akan kongsikan juga himpunan para ulama berkenaan dengan golongan yang tidak diberi keampunan pada malam nisfu Syaban ni ada 14 orang. Ada 14 golongan manusia yang tak diberi keampunan. InsyaAllah kita akan kongsikan juga pada masa akan datang. Baik. Kita baca lagi fatwa Jordan. Pusat fatwa Jordan. Hadis yang seumpamanya, hadis yang kedua. Hadis yang seumpama juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat daripada riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih dan riwayat marfu' iaitu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sedikit lafaz yang berbeza di akhir hadis, iaitu yang tidak diberi keampunan adalah orang yang musyrik dan orang yang musyahin. Musyahin ni macam kita sebut ada dua tafsiran, ada menyebut itu orang yang mempunyai pertelingkahan sesama para muslimin, dan kemudian sebagian ulama mengatakan maksud bertelingkah dengan para muslimin itu adalah golongan ahli bidah. Dan Imam Al-Haythami menyatakan semua perawi dalam sanad riwayat Imam Tabrani ini adalah thiqat. Maka Pusat Fatwa Jordan menukilkan kepada kita dua riwayat dengan sanad yang sahih bahawa malam nisfu Syaban ini adalah malam pengampunan Allah secara besar-besaran kepada para hamba-Nya, melainkan bagi orang-orang yang mempunyai dosa-dosa tertentu yang besar yang kita akan nukilkan nanti insya-Allah dalam video yang akan datang. Ya. Tapi di sini yang disebut adalah orang yang musyrik, yang wa'iyadzubillah, syirik itu adalah kita menyekutukan Allah, ataupun kita kata menyekutukan Allah dengan makhluk pada sifat Allah, ataupun menyekutukan Allah dengan makhluk pada sifat makhluk. Jadi kesimpulannya, apa kata Pusat Fatwa Jordan berkenaan dengan kelebihan malam nisfu Syaban? Kata mereka, wa dalalatul hadithi zahiratun ala anna li hadhihi lailati maziyata fadlin wa rahmatin wa maghfirah. Dan petunjuk hadis ini jelas, iaitu zahir bahawa malam nisfu Syaban ini mempunyai kelebihan rahmat dan keampunan yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman ta'arrada li hadzal fadli bis salati wa dzikri wa du'ai rujiya an yanala min tilkan nafahatil mubarakah. Barang siapa yang mencari kelebihan ini, membentangkan dirinya, dengan mencari kelebihan-kelebihan pada malam nisfu Syaban seperti melakukan solat, berzikir dan berdoa, maka adalah diharapkan untuknya mendapatkan kurniaan-kurniaan Allah yang penuh keberkatan pada malam nisfu Syaban. Kama anna qiyamal laili ibadatun mustahabbatun. Seperti mana qiyamul lail ini adalah ibadat yang disunatkan, fi kullil layali, yang disunatkan pada setiap malam. Wa minha hadhil lailah, dan di antara malam-malam yang disunatkan itu adalah malam nisfu Syaban. Apatah malam ni, malam yang antara malam-malam fadilat. Dan kita pun tahu bahawa dinukilkan daripada Imam Syafi'i bahawa malam-malam yang dimustajabkan padanya doa tu ada 5 malam. Yang utama, pertama malam awal Rajab, malam nisfu Syaban, malam hari raya Aidilfitri, malam hari raya Adha, dan juga malam Jumaat. Ya, insya-Allah perkongsian ringkas, dan insya-Allah kita akan kongsi lagi dan lagi berkenaan dengan kelebihan malam nisfu Syaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.